Food hunting di Indonesia. Guys, saya sanggup fly ke Indonesia semata-mata untuk pergi makan dekat makanan tepi jalan dia tahu. Memang sangat sedap. Daripada pagi sampai malam kita kat pasar, sangat sesak. Dan ni adalah roti kukus. Nampak sangat tempting. Lepas tu makanan dia dah lah murah. Unik-unik pula tu, sedap-sedap pula tu. Saya rasa rakyat Indonesia ni memang sangat untung lah. Bayangkan, pulut durian ni harga dia RM5 je. Murah tak? Dah lah durian fresh. Yang ni pula apam balik. Tapi kat sini kita bagi murtabak. Dia terbalik sikit dengan Malaysia. Hello, Assalamualaikum and hi everyone. So sekarang kita berada dekat Pasar Pekan Padang Panjang, yang mana hari ni saya nak buat review makanan kat Indonesia. Makanan first kali yang saya sangat excited adalah bakso. Kedai bakso Pak Eteng ni memang sejak saya kecil lagi dia dah buka. Dah bertahun juga kedai bakso ni dekat Pekan Pasar Padang Panjang. Dan bagi saya harga dia sangat murah. Sebab satu mangkuk bakso urat kita boleh dapat harga dia RM18,000. Kalau kita convert harga dia macam RM4.80 lah. Mangkuk dia agak besar. Bagi saya berbaloi lah. Rasa dia, ya Allah, sangat sedap. Saya kalau ke pasar mesti akan singgah kat sini juga untuk makan satu mangkuk sebelum gerak tempat lain. Tapi kalau nak makan bakso, hati-hati juga sebab bakso ni panas. So takut nanti body temperature korang naik. Kalau makan sekali dengan durian, bahaya juga. So yeah, here it is. Tengok banyak ni RM4.80. Murah kan? Bakso ni saya dah pernah rasa hari tu waktu saya pergi Pekan Padang Panjang ni, memang sangat sedap. So hari ni saya nak makan lagi sekali dengan korang. Saya rasa hari-hari saya nak makan bakso dekat sini. Ni nama dia bakso beranak tau. Sebab apa? Dia ada bapak bakso. Dan juga dia ada anak bakso dia. Datang Indonesia kan, korang please lah pergi try bakso dekat tepi jalan. Sebab bakso yang memang dekat kedai proper tu, saya pernah rasa kat Bali hari tu, saya rasa macam biasa je, tak sedap sangat pun. Ni kicap dia, kita tambah kicap. Lepas tu ni dia punya sosnya. Sedap sangat guys. Please nak makan bakso tepi jalan korang. Jangan pergi kedai proper bakso. Dah habis guys. Okay, so next kita nak rasa mi ayam. Mi ayam ni berbeza dengan bakso yang kita makan tadi. Cuma dia turut dimakan bersama dengan bakso. Bakso tu adalah berbola daging yang campur dengan tepung tu kan. Okay, beza mi ayam dengan bakso yang kita makan tadi tu adalah mi ayam ni kita akan campur dengan ayam macam ni. Dan selalunya makan dengan keropok. Dia ada kuah ayam. Ayam cincang tu. Kalau kita sayur rumpun ini mirip ya kan? Ya. Sekarang kalau kita jumpa seperti kayak orang Indonesia, samanya. Serumpun. Siapa ini? Baksonya pedas. Tak pedas. Satu tak mau pedas, sikit mau sedikit pedas. Ini yang tak ada pedas tu sikit punya tau. Sikit tak ada pedas tu dia. Tak sikit belilah. Tak lah. Satu tu Nisha. Ni adalah mi ayam. Dia lain daripada bakso sebenarnya. Ni mi ayam.
Hello guys, Assalamualaikum, hi everyone. So sekarang saya berada dekat pasar Padang Panjang kuliner, yang mana dekat sini ada banyak orang jual-jual makanan dekat tepi jalan ni. Pasar ni agak panjang dan dia bukan macam pasar malam sebab dia agak teratur dan kemas. Kemah dia semua kemah putih yang sama. Orang Indonesia ramah-ramah ya. Yang ini nama dia telur gulung dan saya sangat amazed dengan cara lelaki ni buat telur gulung ni. Basically masukkan je telur yang dah dipukul ke dalam minyak yang panas. Lepas tu dalam berapa saat je letak je lidi. Lepas tu boleh gulung-gulungkan macam tu. Sangat amazing kan cara dia buat. Burger apa kan nak? Ke tortilla? Nak burger ke? Ya. Daging apa? Burger original daging satu? Ada kereta kat belakang. Sebab saya ni memang durian lover, so saya rasa ni menu yang paling sedap lah dekat pasar ni. So ketan tu maksud dia pulut. Saya tak tahu, saya tak pasti, mungkin bahasa Indonesia ketan tu maksudnya pulut. Yang mana dia letak pulut dekat dalam bekas ni. Lepas tu dia letak macam serbuk kelapa tu. Lepas tu ada fresh durian diletakkan dalam ni. Ni kelapa yang diletakkan. Dan kita makan macam tu je. Dia tak ada kuah. Dia agak kering lah. Tapi sedap tau. Sangat sedap. Dekat Malaysia tak ada kan macam ni. Kat Malaysia mungkin ada pulut dan kita makan dengan kuah durian. Yang ni betul-betul durian dia baru petik. Bukan petik guys. Durian jatuh kan. Tengok. Durian fresh. Dia letak dekat dalam tu. Dan satu bekas ni harga dia RM20,000. Sangat murah. Sangat sedap pula tu. Durian kampung. Dia rasa manis, lemak, lembut. Jalan kat sini dia jadi macet ataupun jam. Sebab apa? Sebab motor dan kereta boleh masuk dekat laluan ni. Kalau kita kat Malaysia kan, kalau macam pasar malam kan, kita takkan bagi motor ke kereta ke masuk dekat dalam kawasan ni. So itu yang menyebabkan pasar ni agak sibuk sebabkan banyak motor dan juga kereta. Cheese.
Kat sini nak tengok makanan tu satu-satu. Diorang kan laju kan? Okey. Ayam. Tengok apa? Enak ke? Terima kasih. Kita tengok. Ais Dia ada Banyak apa? roti, sekali cheese. Oh, ada roti ke? Kenapa viral? Saya tak tahu. Kau pergi Dah. cari. Dia makan lah, takut tertumpah. Sekejap nak cari dia punya. Ni ada sagu. Ni pisang hijau dia. Pisang hijau tu bukan Ha. pisang. Dia balut. Ketan durian desi. Ya. Tapi dia punya ejen tu cantik. Okay, jadi next kita nak makan apam balik. Tapi dekat Indonesia kita panggil martabak. Bukan apam balik. Mungkin mereka tak faham buat apam balik tu macam mana. Jadi martabak kat sini rupanya macam inilah. Dan memang menarik kan. Ada macam-macam perisa. Lepas tu inilah cara penyediaan dia. Lepas tu apa yang saya boleh katakan, dekat sini dia punya susu tu ada agak banyak lah dia pakai, dan cheese dia juga. So kalau korang nak beli untuk kesihatan juga, minta kurangkanlah cheese dan juga susu tu, sebab nanti terlalu manis bahaya juga untuk kesihatan. Tapi martabak yang ni daripada kedai ni memang sangat lembut ya. Tapi ada rasa bau-bau telur tu sikit. Mungkin mereka letak banyak telur untuk lembutkan dia. But I like it. Untuk orang yang mungkin tak suka bau telur tu, mungkin tak sukalah. Dekat anak kita makan sini sikit. Rasa. Situ kursi. Kita makan satu je macam tu, review. Sorry, mana? Tabak cheese kat tengah. Kat kedai apam balik ni macam ada tempat untuk kita duduk and makan makanan. So ni adalah crepe yang kita beli tadi. Lembut. Bukan senang nak buat benda ni, sebab saya pernah buat dulu. You guys need to put every layer untuk jadikan crepe ni. Setiap layer tu kena letak whipping cream. Try rasa tabak ni. Ambil satu. Cheesy tak? Lembut. Tak terlalu manis. Just nice. Cheesy pun nice. Recommended. Lembut gila, tengok. Saya pegang dia dah terpincit dah.
guys. Tak ada angkat macam ni. Dah rasa dah. Tak apa-apa. Okay guys, so sekarang saya dah sampai dekat kampung and then saya nak review makan-makanan ni dekat korang semua. So ni makanan yang kita beli tadi. Simple je. Dia macam roti kukus and then dia ada sauce and then ada cheese and then ada macam pepperoni dekat atas tu. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Roti dia lembut. Tapi kan benda ni sangat simple tau sebab dia just letak roti, sos dengan macam daging kat atas tu. Jadi sedap lah. Not bad. Yang ini adalah pulut durian. Tahu tak harga dia berapa? RM20,000. Susah nak buka ya Allah. Masya Allah. Kita nak buka sini je. Mantap. Ni ada pulut durian yang kita beli tadi. Dia tak ada kuah tau. Dia just letak macam santan kat situ. Pulut and durian. Durian dia sedap guys. Durian kampung. So makan dia macam ni. Korang just campur je. Ambil pulut dia. Korang just campur je dengan durian ni. Dia bagi durian pure. Tadi baru dia kopek tau. Sangat fresh. And then macam ni. Sedapnya guys. Bestnya duduk sini. Makanan Indonesia sedap guys. Ni favourite saya. RM20,000 je banyak ni. Lepas tu ni ada oden. Okay, next. Ini adalah cireng. Makanan Indonesia juga. Dia macam curry puff tapi bukan curry puff guys. Okay. Dia bukan curry puff. Kita kena makan dengan sos ni. Cuba rasa plain dulu. Rasa dia macam mana? Dan dia macam sambal. Okay, so kita try makan dengan sos ni. Saya nak tahu rasa dia macam mana. Habuk. Habuk pula serangga. Kamera saya ni macam tak fokus tau. Korang enjoy je lah Okay juga. Dia lembut, dia tak rangup. Kalau curry puff Malaysia rangup kan. So yang ini pula pergedil jagung. Yang ni sedap tak guys? Dia macam jagung tu orang buat cucur. Tapi di sini panggil pergedil. Cuma kalau dia baru lepas goreng kan rangup Dia rasa macam manis-manis sikit. Rasa jagung tu tepung. Dia salut dengan jagung. So kita akan still rasa macam kita kunyah jagung tu punya bertih tau. Itu je hari ni. And actually ini adalah hari terakhir kita kat kampung. Sebab esok kita akan balik pergi ke bandar Pekanbaru, Indonesia. Ini adalah vlog last lah kita untuk Indonesia. Untuk semua yang join vlog Indonesia kali ni ada 4 vlog total. Minggu depan kita akan pergi ke negara lain pula. Saya akan buat vlog juga sebelum saya sambung kerja bulan 5 nanti. Saya sangat suka tahu dengan pasal Indonesia sebab makanan ni memang sedap guys. Memang kena dengan cita rasa kita orang Malaysia. Dan bersih juga. Cuma adalah penyediaan makanan tu memang mereka guna tangan. Kalau kita kat Malaysia, saya rasa memang kita mostly akan guna glove. Guna tongs nak pemegang makanan tu kan. But then bagi saya, penggunaan glove tu kadang-kadang orang pegang glove makanan, lepas tu pegang duit pakai glove juga kan, sama je. Kalau macam orang sini dia memang pakai tangan kan, nak letak sayur kat pinggan ke apa, saya macam okey je sebab sebenarnya boleh jadi itu lagi bersih sebab diorang basuh tangan diorang dulu berbanding dengan orang yang pakai glove, lepas tu dia pegang semua benda termasuk makanan kita tu. Next vlog kita dekat negara lain pula. Join tour saya 4 negara. Kita akan visit 4 negara sebelum saya kerja. Saya cakap thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Bye bye korang. Assalamualaikum. Goodbye.